Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera bertemu lagi saya Zaza. Kali ni Zaza ada di sini, iaitu di Fun Tas Coffee Premium Bottle Imanjung. Viral tahu, sehingga saudara mara dan adik-beradik Zaza sendiri yang berada di Zapah pun suruh Zaza datang tengok dan lihat apa yang istimewa, dan mereka nak rasa apa yang sedap kat sini. Okey, jom ikut Zaza tanya dengan owner dia sendiri. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Hai. Bagi tahu nama dulu. Nama Nama kedai kita Fine Taste Coffee. Ha? Korang boleh datang dekat Tempe Bowling Manjung, dekat depan Caltex. Oh, depan Korang boleh waste je Tempe Bowling Manjung. dia cuti hari apa? Cuti kita akan update dekat story TikTok. Macam kalau kita ada event ke, wedding ke, apa-apa kita akan update dekat sana lah. Nak update tu TikTok tu nama apa? TikTok korang boleh follow Fine Taste Coffee. Search je Fine Taste Coffee Manjung mesti ada. Oh, dia buka daripada buka berapa hingga buka berapa? Pukul 2 sampai maghrib tu. 7.30, 8 macam tu. Oh, maknanya satu Ahad semua tu memang buka lah. Buka. Tapi kalau macam ada event ke, wedding, pop-up ke apa, kita akan tutup kat sini lah. Kita akan pergi kat event tu kan. Tapi kita akan update dekat TikTok. Boleh saya tahu apa yang menyebabkan kedai ni viral? Sampai tempat jauh pun orang kata, jom datang sini, jom cuba ni. Apa yang Mungkin sebab cawan kita kot. Cawan kita macam lain daripada yang lain. sebab ada tutup lagi. Saya pada tengok. Ah. Saya ada tutup lagi kan sebab dia ada tempat ni. Tempat mesin ni, macam Ya. mesin ni Ni penutup dia. penutup dia. Dia bukan penutup biasa lah. Nampak dia ada tutup dia. Special. Okey. Nak tahu apa yang istimewa? Minuman. Best seller adalah matcha satu caramel. Kalau korang tak minum matcha, korang boleh try banana chocolate ataupun satu caramel chocolate. Oh, maknanya tak adalah kopi walaupun Ada nama kopi. dia nama dia kopi. Maksudnya adalah macam-macam lain selain kopi. Yes, ada matcha, ada coklat. Harga daripada berapa hingga ke berapa? 10 sampai 13. Oh, boleh pilih lah. Maknanya Ikut flavor lah. yang ini apa ni? Itu sirap. Oh, sirap. Sirap dia ada strawberry. flavor. Untuk Satu ada caramel. macam-macam lah. Betul? Okey, resepi ni datang daripada mana? Resepi. Seperti kita R&D sendiri je. Kita akan R&D sampai sedap baru kita start jual. Oh, okey. Maknanya sendirilah datang daripada, tak adalah macam dia turun temurun ke apa ke. Okey. Okey, Zaza nak cuba tengok dulu apa pilihan menu yang Zaza nak beli. Kita nak cuba, kita nak rasa macam mana. Nanti kita datang lagi. Okeylah. Jom tengok dia nak buat dulu air Zaza. Okey, kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami. Okey, tata, doa selalu.